Jibril kata, wahai Muhammad, di sini saja aku dapat menemani kamu. Selepas pada ini berjalanlah berseorang diri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, wahai Jibril, kenapa nak tinggalkan saya? Tadi perjalanan kita bersama-sama daripada awal. Kata Jibril alaihissalam, selangkah kami melangkah ke depan dan saya tubuh badan Jibril yang besar ini pun akan terbakar. Maka Nabi SAW pun berseorangan diri masuk ke alam Jabarut, tuan-tuan. Hanya kita mampu tengok Allah bila Allah hilangkan kesemua hijab-hijab tersebut, tuan-tuan. Bahkan kalau ada makhluk datang mendekati cahaya yang 70 lapisan, tuan-tuan, makhluk akan terbakar. Tapi Allah telah izinkan baginda Muhammad SAW masuk menembusi 70 lapisan daripada hijab nurani tadi, tuan-tuan, sampai Nabi bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala di aras sana, Masya Allah. Bagaimana apa yang Nabi cakap, bagaimana layanan Allah. Yang penting layanan raja, segala raja, bila dilayan kekasih dia, tuan-tuan jangan tanya macam mana layanan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Maka tuan-tuan, berlakulah perbualan antara Nabi dengan Allah Ta'ala. Siti Aisyah kata Nabi tak tengok Allah, tapi Nabi berjumpa dengan Allah. Mata hati Nabi melihat kebesaran Allah Ta'ala. Nabi nampak cahaya, tuan-tuan. Ada ulama kata Nabi hanya, kita semua akan tengok Allah dalam syurga nanti dengan mata kepala kita, tuan-tuan. Tetapi di dunia ni Allah telah minta fa'waha ila abdi ma'waha. Lalu dengan pertemuan tadi Allah wahyukan kepada Nabi apa yang Allah nak wahyukan. Sudah tentu Allah hiburkan hati Nabi. Allah Ta'ala tasallikan Nabi, gembirakan Nabi, wahai Muhammad kekasihku, selama ini kami biarkan kamu sedih, kamu dipukul, kami diseksa, kamu diperlakukan macam-macam, bukan kerana kami benci dan marah pada kamu. Kita sebagai manusia boleh mengagaklah apa yang Allah Ta'ala pujuk Nabi SAW, tetapi kami biarkan kamu menderita kerana agama, kerana kami yakin di sisi kami siapa yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah adalah orang yang paling banyak berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Maka sekarang kamu tengok bagaimana Allah layan kamu. Allah layan Nabi sehingga bertenggelam Nabi dalam rahmat Allah, tenggelam Nabi dalam keberkatan Allah, hingga hilang di dada Nabi segala perasaan sedih dan pilu tadi bertukar dengan rasa gembira dan sangat bahagia. Dan akhir pertemuan Nabi SAW sebelum Nabi berpisah dengan Allah Ta'ala, wahai Muhammad, baliklah kamu berjumpa dengan umat, perjuangan dakwah kamu masih banyak lagi. Jadi sebab itu insya-Allah pulang kamu bawa satu hadiah daripada Allah, walaupun Nabi tak minta. Allah yang Maha Pengasih, Allah tahu kekasih aku dia tak akan seronok pergi Mi'raj seandainya dia tak bawa balik oleh-oleh hadiah untuk umat di dunia. Dan untuk bagi hadiah pun Allah dah pilih apa yang Allah nak bagi. Allah himpunkan segala bentuk formasi ibadat daripada malaikat langit pertama sampai malaikat langit 7. Allah telah susun menjadi satu formasi ibadah yang bernama solat. Allah ambil takbir para malaikat, Allah ambil qiyam mereka, Allah ambil rukuk mereka, Allah ambil sujud mereka, Allah ambil tasyahud mereka. Allah telah ambil zikir-zikirnya para malaikat, Allah susun dalam semayang, menjadikan, kata ulama, tidak ada ibadah yang paling indah yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada hamba dia lebih indah daripada solat, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata 2 rakaat yang umat tunaikan dengan penuh khusyuk pada Allah, di sisi Allah lebih mulia daripada seluruh ibadat para malaikat di langit sana, tuan-tuan. Sebab itu siapa semayang dengan khusyuk, semayang tu habis semayang, tuan-tuan, turun naik ke langit, wahya baydhaun musfirah, putih kecemerlangan, tuan-tuan, putih berseri. Semayang akan doakan hafizakallah kama hafiztani, semoga Allah jaga kamu sebagaimana kamu jaga. Tapi siapa yang tak jaga solat, tuan-tuan, semayang akan naik ke langit saudaul muslimah, kata Nabi, gelap gelita, dan semayang akan doakan dayya'akallah kama dayya'tani, semoga Allah sia-siakan kamu sebagaimana kamu sia-siakan aku. Sebab itu ulama kata kalau hidup kita tak bahagia, jangan tanya apa dosa saya, cek di mana kekurangan saya dalam solat. Tuan-tuan mulia, Nabi bawa turun hadiah semayang, oleh-oleh daripada langit, tuan-tuan, daripada aras turun ke bumi. Jangan ditanya macam mana Nabi minta diskaun. Nabi Musa AS suruh Nabi pergi minta diskaun daripada 50 rakaat turun jadi 45, jadi 35, jadi 30, jadi 25, jadi 10, jadi 15. Akhirnya, tuan-tuan, turun daripada semua tu jadi 5 waktu, tuan-tuan. Masya Allah, 5 waktu pula Allah bagi waktu kita tengah rehat, tuan-tuan. Bukan masa waktu duha Allah suruh kita semayang, bukan waktu tahajud Allah suruh kita semayang, waktu bangun tidur, tuan-tuan, waktu kita tengah berehat tengah hari, waktu asar kita baru bangun tidur, maghrib kita tengah rehat, tengah ready, isyak Allah Ta'ala jemput kita. Dan akhirnya turunlah Nabi SAW ke muka bumi, tuan-tuan. Rupanya di Masjid Aqsa waktu itu sedang menanti Rasulullah SAW. 124,000 Nabi-Nabi sedang menunggu siapa yang akan mengimamkan solat subuh pada pagi ini. Turun Nabi SAW daripada langit dengan wajah yang putih berseri,
baru lepas tengok Allah Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah ahli syurga putih berseri selepas tengok Allah Ta'ala. Wajah Nabi pun putih berseri, cantik bertambah lagi tuan-tuan selepas melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu itulah dipersilakan imam subuh pada pagi ini. Biasa kita elan imam subuh pagi ini siapa, sebulan. Maka diberitahu imam subuh kita pagi ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Muhammad Mustafa Rasulullah SAW, Imam al-Qiblatain, imam yang menjadi imam di dua kiblat. Masjid Aqsa pun Nabi imamnya, di Masjid Haram pun Nabi imamnya. Bayangkan satu suasana solat yang imamnya adalah baginda Muhammad SAW dan makmumnya adalah semua para Nabi dan para Rasul. Dan kebanyakan Nabi itu Nabi tak pernah tengok muka dia tuan-tuan. Wa rasulan qad khassasnahu 'alaika wa rasulan lam naqsusum 'alaik. Ada rasul yang kami cerita pada kisah daripada kamu, ada nabi yang kami tak cerita. Nabi yang tak pernah cerita pun Nabi tengok. Masya-Allah. Lepas sembahyang tuan-tuan, masya-Allah, tak cerita apa yang berlaku perbualan antara Nabi dengan para anbiya alaihi wassalam. Kita boleh tambahlah tuan-tuan. Takkan lepas sembahyang terus cabut. Mestilah bersembang dulu dengan Nabi Ibrahim. Jangan sedih wahai Muhammad. Nabi Nuh pun bagi semangat, kata-kata semangat dekat Rasulullah. Nabi Musa pun alaihissalam kata kami semua rakan-rakan seperjuangan mendoakan kejayaan dakwah Tuhan insya-Allah taala. Siru ala barakatillah, teruskan perjalanan masya-Allah. Balik dengan semangat membara, sepenuh jiwa raga Nabi balik. Hilang sudah kesedihan, sekali semangat berkobar-kobar di hati Nabi. Aku akan pastikan seluruh umat aku masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Balik sampai di Masjidil Haram, tuan-tuan boleh didapati tempat tidur Nabi masih panas sebagaimana baru saja ditinggalkan tuan-tuan.